Isu Along bukanlah satu isu yang baru. Isu ini dah lama. Malangnya, isu ini seperti tidak ada noktahnya. Semakin hari, semakin kita dapati bahawa rakyat Malaysia hari ini berada dalam keadaan yang tertekan disebabkan oleh gangguan Along. Ada mangsa yang datang dalam keadaan nak bercerai-berai. Ada mangsa yang datang dalam keadaan keluarga dia tinggalkan dia sampai dia diugut dan dibogilkan. Ada kes yang sampai habis dibuang kerja disebabkan oleh Along. 2024 September sampai hari ini dia sudah buat bayaran 1.1 million. Dia sudah stop bayaran payment untuk itu scam Along. So dia rasa takutlah. Dia tak mau bawa itu masalah bagi dia family. Dia nak tanggung sendiri. So what is his decision? Decision to suicide lah. Dia beri itu kuningnya acid lah. Bagi tengahnya ada pil, sleeping pill 15 biji dengan ubat tikus lah. Racun tikus. Racun lah. So dia makan habis lah. Dia bagi abang tahu sekarang saya nak matilah. So jangan bayar Along. Saya sudah overpaid. So at the end the family found out tempat dia, tak mau sebut nama lah, di satu hotel lah, bilik hotel. So family immediately lah pergi sana. Nasib baik boleh jumpa dia, terus hantar dia pergi ke hospital. Cuci lah, cuci hospital, ICU. Ini yang bukti hospital. Diagnosis belakang ada tunjuk suicide lah. Dia adik sudah bunuh diri. Setelah itu Pulau Pinang punya bridge. So sekarang dia cari kita bantu yang ni. Dia cakap dia lebih adik bunuh diri. So lepas 10 hari itu Along cari dia punya keluarga, dia punya abang. So dia punya abang cari saya, nak minta tolong. I call dia, are you okay? Dia cakap still sangat takut. So dia sekarang stable sikit, tapi Along ada ganggu lagi. Start amount RM5,000 dan dapat RM3,000 ke RM3,500. So dalam masa 14 hari kena settle kan. So dalam masa singkat tu memang kita tak dapat nak cover. So kita terpaksa pinjam yang lain untuk cover yang overlap tu. Pembayaran telah dibuat dan sekarang totalnya dah jadi daripada RM5,000 pun lepas hingga jadi RM80,000. Jadi laporan polis telah dibuat dan NFA lah. Start dengan amount RM500 di overlap untuk bayar. Dalam 2 bulan saya dah dapat tuntutan dalam RM25,000 lebih. Saya ada buat report dekat Balai Kelang. Lepas tu dia cakap report saya hanyalah untuk recovery report. 24 jam daripada date saya report tu, saya tak dapat panggilan daripada IPD untuk panggilan statement apa semua. Selepas beberapa hari lepas tu, saya call lagi balai untuk tanya status. Dia cakap status report saya adalah NFA. Pada masa itu saya nak bayar medical fees kerana certain sickness. Walaupun you bayar, dia masih ganggu you. Saya sudah bayar habis itu pinjaman, dia masih ugut saya lagi. Dan report ini polis mark as a NFA. Saya tak tahu kenapa. Dia pun tak ada telefon saya. Sampai hari ini saya pun tak tahu apa perkembangan. Bermula daripada RM3,000 sahaja, hinggalah saya dituntut untuk membayar RM116,000. Sedangkan saya telah melansaikan RM93,000 saya dah bayar. Saya membuat laporan polis di Balai Polis HS Lee Jangwangi pada 9/9/25. Kemudian pada hari yang sama diforwardkan kepada IPD saya Jerantut Pahang dan saya dipanggil pada 10/9 oleh IO di sana. Pukul 10.30 pagi saya berjumpa di balai polis itu. Pukul 7:06 malam laporan saya sampai ke salah seorang Along. Saya tak tahulah pihak mana yang menyampaikannya. 18 hari bulan 11 saya dipanggil IO untuk mengambil statement. Tapi sampai sekarang saya tak tahu status dia macam mana. Masa saya ambil statement dengan pegawai tu,
Dia marah saya. Kenapa awak ambil MSO? Kenapa awak bayar MSO untuk ambil awak punya kes? Kenapa tuan tak boleh ke saya ambil lawyer? Sebab dia dah sampai mengganggu tempat kerja saya, dah datang rumah. So nak sampai bila benda tu berlaku? Saya sampai sekarang saya tak tahulah saya punya result apa dia. Sebab saya WhatsApp dia pun masih lagi dia sidaikan macam tu juga. Tak ada sebarang jawapan. Masa juga. Masa-masa sekarang banyak masa dah jadi aktivis MSO. Saya ada buat pinjaman lah melalui online yang dipercayai pinjaman wang Malaysia lah. Tapi sebenarnya adalah alung jadi-jadian ni. Jadi semalam saya terus pergi ke IPD Kuala Muda, Sungai Petani untuk berjumpa dengan IO yang ambil kes ni lah. Tapi malangnya IO tak buka kertas siasatan. Lepas tu diorang juga macam marah lah sebab saya pergi cari MSO ni. Daripada bayar dekat MSO ni, bayar alung tu dia kata. Pinjaman yang asalnya cuma RM3,500 dapat kat tangan RM2,000 lebih, 3 berlanjutan sampai saya dah membayar diorang hampir RM34,000. Apa yang dia minta tu memang melebihi lah daripada apa benda yang saya dapat, dan saya telah buat report kedua pada 11 hari bulan 11 pukul 4 petang lebih kurang. Dan masa tu saya belum balik lagi, saya cuba cek CCTV dekat rumah. Memang ada yang datang dalam pukul 8 lebih, dia call, buka loudspeaker, dia cakap, dia call polis lah. Lepas tu memang dengar lah suara tu, dia beritahu, okey cik tak apa, nanti saya akan bagi butiran-butiran berkenaan report tu. Saya macam pelik lah. Saya ni tak dipanggil lagi dengan IO, tak di call pun lagi. Tapi dia, alung tu boleh call balai tersebut untuk dapatkan apa yang saya buat report tu. Dia boleh tahu. Alung tu tahu dulu? Alung tu tahu dulu. Dia tak dipanggil lagi. Selagi mana kita duk bayar alung ni akan lagi bermaharajalela kerana mereka akan ada banyak duit. Bila dia ada banyak duit, dia ada keupayaan untuk menyebabkan kartel-kartel di dalam agensi-agensi tertentu berkuasa. Langkah yang pertama adalah stop bayar. Langkah yang kedua adalah kita nak maklumkan kepada agensi siasatan. Terdapat 7 pelanggaran undang-undang yang boleh disiasat. Nombor 1, Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang. Kerana orang ni tak ada lesen. Tak perlu tunggu baling cat, tak perlu baling api, tak perlu tunggu ugut. Apabila ada mana-mana orang mengiklankan dirinya sebagai pemberi pinjam wang tanpa lesen yang sah, kesalahan tu dah berlaku, Seksyen 5/2. Kesalahan yang kedua adalah menggunakan akaun kaldai. Kesalahan itu boleh disiasat di bawah Seksyen 411, 424 ni Kod Kanun Kesiasaan. 4/1B adalah AMLA. Jadi kalau kata dia tak ada kuasa untuk mengambil tindakan, tu tidak benar. Yang ketiga, di bawah Seksyen 506 ugutan jenayah. Kalau ugutan tersebut menimbulkan ketakutan, boleh menyebabkan hukuman penjara 2 tahun. Yang keempat, Seksyen 504 kerana mengaibkan dengan menyebabkan pecah keamanan, pergi viralkan IC orang ke, letak gambar babi lah kat muka orang, letak gambar bogel lah. Dan juga boleh dibuka juga di bawah Seksyen 130/7 iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi kerana dia menyebarkan IC. Yang kelima, Seksyen 29B Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 kerana gangguan tempat kediaman, tempat mencari rezeki. Boleh juga buka kertas siasatan di bawah Seksyen 435, 427 khianat, dan juga Seksyen 130/7 iaitu sindiket jenayah terancang. Ini semua provision ni ada dah. Yang saya tak faham adalah kenapa report ni recovery sedangkan asas-asas siasatan tu ada, jenayah itu ada. Yang perlu kita lakukan adalah bertindak